Anda orang tu, anda dengar apa yang saya cakap. Bagi anda yang tak berminat, anda boleh tutup video ni, tak payah tengok. Okay? So, nombor 1, buat keputusan. Committed, anda nak ubah hidup. Nombor 2, anda kena kenal pasti potensi diri dan halangan-halangan yang boleh menghalang anda selama ni. Ada orang cakap halangan saya adalah modal nak berniaga. Minta maaf saya cakap, itu semua tak penting. Modal duit berniaga bukan nombor 1. Ramai orang berniaga, anak murid saya ajar bermula daripada tak ada duit. Ada tengok orang yang kaya atau berjaya, ramainya ada duit hari ni sebab dunia tak ada duit. Bukannya tiba-tiba datang duit daripada langit. Maksudnya adalah modal duit bukan nombor 1. Modal diri anda tu nombor 1. Adakah anda faham apa yang anda perlu buat? Nombor 3, ilmu. Anda perlukan ilmu. Dan nombor 4, anda kena model, tiru, ikut, ambil contoh orang-orang yang berjaya. Dalam dunia ni kita ada pilihan. Kita ada contoh 95% orang yang asyik komplain saja dengan keadaan dia, masalah dia, komplain tapi tak ada penyelesaian. Atau anda boleh tiru orang-orang yang bila dia kata nak buat sesuatu, dia fikir macam mana nak buat, bukan apa masalah untuk nak buat. Hidup ni lebih baik kita cuba buat dan capai sesuatu daripada kita tak pernah capai sesuatu. Okey, dan yang ketiga dapatkan ilmu tadi, dan yang keempat model. Cari contoh. Hari ini banyak sangat contoh orang yang dah berjaya. Kita follow exactly apa yang dia buat ataupun kita belajar daripada mereka formula atau strategi mereka bina kejayaan mereka. Simple as that. Dan anda perlu nak jadi model ni, cari model ni anda perlukan mentor lah, of course. Dan nombor 5, komitmen. Berapa tinggi komitmen anda nak perbaiki hidup anda? Sanggup tak anda belajar? Sanggup tak anda dibimbing? Saya bagi contoh. Saya bagi video ni 5 modul ni untuk anda tonton. Bukan semua orang akan duduk dan committed untuk tengok sampai habis. Itulah yang membezakan antara orang berjaya dengan orang tak berjaya. Yang ada karakter, sikap orang berjaya ialah mereka mulakan sesuatu, mereka buat sampai habis. Orang gagal tak? Orang yang gagal atau sentiasa gagal, mereka boleh mulakan tapi tak boleh habiskan. Mereka suka sabotaj diri. Mereka suka bagi alasan. Oh, nantilah, lain kali lah, esok lah, sibuk nak raya lah, nak beli langsung.